Assalamualaikum, selamat Hari Raya. Jom korang, selamat datang ke SK Bukit Petiti. Hari ni sambutan Hari Raya kita tahun 2025. Hari ni sambutan Hari Raya tahun 2025. Kita nak interview especially staff-staff lah, bermula dari pentadbir. Korang ikutlah, jom. Yang ni kita nak tanya pentadbir pula. Jom. Okay. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Okay, kita dengan Guru Besar SK Bukit Petiti. Selamat Hari Raya, Cikgu. Selamat Hari Raya, Maaf Zahir Batin. Okay. Cikgu, sempena raya kali ni saya ada 2 soalan. Okay. Ada tak sepanjang, yelah, meningkat usia ni kan, baju raya yang tak muat? Oh. Baju raya yang tak muat Okey, saya ingat saya lah. Sejak 20 tahun yang lalu, baju raya saya masih lagi boleh dipakai. Apa tips dia? Tip dia senang saja. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu saja. Okey, mengikut sunnah sangat kan? Okey, yang seterusnya. Cikgu pernah tak terkandas makan kuih raya sampai tak ada mood nak beraya, sampai rasa nak tidur je hari raya tu? Okey, berkenaan dengan mood raya, seingat saya tidak pernah rasa terkandas di hari raya berkenaan dengan mood raya sebab pada saya, kita menikmati hari raya ni berdasarkan apa yang ada, penuh kesederhanaan. Okay, terima kasih Cikgu. Last kali kita nak tanya, apakah ucapan raya sebagai Guru Besar SK Bukit Petiti? Sedikit ucapan sempena raya. Okey, ucapan raya daripada saya pada tahun ini. Berakhir Ramadan, Syawal menjelma, kita raikan penuh kesyukuran. Tenang air di Bukit Petiti, tempat bermain ikan haruan. Senyum diukir di Aidilfitri, sesama kita bermaaf-maafan. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir Batin. Selamat Hari Raya juga Cikgu. Terima kasih banyak. Okey. Okey, Assalamualaikum Cikgu Hasliza. Selamat Hari Raya. Raya. So sempena tahun ni kita ada 2 soalan untuk Cikgu jawab. Soalan pertama, kalau Cikgu Hasliza boleh pilih satu hidangan raya yang Cikgu paling suka. Okey, banyak-banyak nyatakan satu. Hidangan raya, Cikgu lebih suka nasi minyak. Nasi minyak. Orang Terengganu sangat ya. Okey, soalan seterusnya. Apakah pesan atau nasihat Cikgu Hasliza kepada pelajar supaya diorang ni lebih hargai hari raya? Okey, nasihat cikgu untuk semua murid pada hari raya, mengingati hari raya dengan menghormati ibu bapa. Jadi seperti biasa pada waktu pagi, bersalam-salaman bersama dengan ibu bapa dan ahli keluarga, kunjung-mengunjung untuk mengeratkan hubungan silaturahim. Okey, saja. Okey. So tahun ni sedikit ucapanlah Cikgu untuk warga BPAS. Okey, Cikgu mengambil kesempatan pada hari ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin buat semua warga BPAS. Okey, baik. Terima kasih. Selamat Hari Raya, Madam. Selamat Hari Raya. Okey, untuk tahun ni kita ada 2 soalan lah. Okey, untuk setiap tahun, setiap kali raya, momen mana yang mood raya tu datang? Momen raya yang paling saya ingat momen kacau rendang dengan buat ketupat lah. So bila buat benda tu baru rasa mood raya? Ya. Okay, next. Sekarang ni kan tahun 2025. Banyak lagu dekat TikTok, media sosial lah. Lagu apa yang paling in, yang paling melekat lah kat kepala? Lagu Hai Husaini dengan Nadira tu. Lagu Meriah Lain Macam. Nyanyi sikit, Madam. Yang mana yang sayang? Sayang tu. Okey, sedikit ucapan untuk warga BPAS. Okey, kepada seluruh warga BPAS, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Okey, bye-bye. Selamat Hari Raya. Raya. Okey, Assalamualaikum Cikgu Nurliza. Waalaikumsalam. Khabar baik. Selamat Hari Raya Cikgu. Ya, selamat Hari Raya. Okey, sempena tahun ni kita nak sambut Hari Raya, saya ada 2 soalan untuk Cikgu. Okey, soalan pertama,
Okey. Apa tadi? Dalam banyak-banyak lagu raya, okey, lagu raya mana kesukaan cikgu? Balik kampung. Balik kampung. Oh, sebab? Saya pernah bekerja di luar Terengganu. Oh, jadi ada mood lah bila dengar lagu tu. Lagu Balik Kampung korang. Okey, seterusnya. Tahun ni cikgu akan beraya ke mana? Tahun ni saya akan beraya di luar daripada Terengganu bersama keluarga. Okey, luar daripada Terengganu Kelantan, Selangor, Johor, mana cikgu? Mungkin Selangor lah. Selangor. Okey, sedikit ucapan cikgu untuk warga BPAS untuk tahun ini. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Semoga tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Okey. Terima kasih. Sama. Kita nak interview Abang Isa. Abang semak sekali. Mari. Sini boleh? Okey, selamat Hari Raya. Raya. Okey, saya ada beberapa soalan. Okey, Abang Isa paling seronok beraya dengan siapa? Setiap tahun ke, tahun ni ke, apa yang membuatkan Abang Isa excited setiap kali raya? Okey, first kali terutamanya family, dengan family, dengan keluarga yang terdekat, sepupu, lepas tu rakan-rakan ke sekolah, semualah, murid-murid. Okey. Soalan seterusnya, Abang Isa suka bagi duit raya ke dapat duit raya? Kita ni dia dah peringkat dah berumur ni, kita kena keluarkan duit untuk Bagus, banyak memberi. ya. Yeah. Okay. So last sekali ucapan raya Abang Isa untuk warga BPAS. Saya mengucapkan selamat Hari Raya, Mak Zahir dan Batin, semua warga BPAS serta murid, rakan-rakan di semualah. Okey. Okey, terima kasih. Jom. Okey, Assalamualaikum Kak Haji. Oh, saya duduklah walaupun tadi jemput. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Okey. So, sempena tahun ni kan Kak Haji, saya ada 2 soalan untuk Kak Haji. Okey, pertama sekali tahun ni Kak Haji raya mana? Tahun ni Kak Haji kat rumah je lah. Anak-anak balik kat rumah. Okey. Anak-anak balik kat rumah. Kak Haji ni PJJ. Tahun ni Cik Abang balik tak? Mestilah balik. Yalah, seronok dia. Seronok. Okey. Kalau tak balik, aku nangis. Kak Haji tak boleh. Dia manja dia. Okey. So, tahun ni baju raya Kak Haji mana? Kita tahun ni baju raya tu lain sikit lah. Okey. Dusty pink. Oh, dusty pink. Lembut dia kali ni. Lebih kurang. Okey, terima kasih Kak Haji. Sedikit ucapan Kak Haji untuk warga BPAS. Kita sama-sama. Untuk BPAS, selamat Hari Raya semua. Maaf Zahir Batin. Ada salah dan silap harap dimaafkan. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Dah. Okey, jom kita nak tanya Cikgu RJ. Assalamualaikum. Kita nak start interview. Selamat Hari Raya Cikgu RJ, Cikgu Ridwan. Okey, saya ada soalan. Ya. Okey, selamat Hari Raya dulu. Selamat Hari Raya, Mak Azhar Batin. Okey, soalan pertama. Apakah juadah raya yang paling wajib Cikgu RJ makan setiap bulan? Setiap tahun. Setiap tahun, okey. Bagi saya, setiap kali raya, juadah wajib lah. Yang kena ada adalah rendang. Rendang. Sedap tu, ayam ke daging? Daging, semestinya. Hidup daging. Okey, soalan yang kedua. Kalau boleh, tahun ni Cikgu Ridwan nak raya kat mana? Alamak. Kalau boleh, tahun ni saya tak kisah raya mana-mana, tapi kebetulan tahun ni saya raya di Pahang. Pahang. Kampung suami ke isteri? Kampung isteri. Isteri. Kelip 2 kali untuk bantuan. Okey. Okey, baiklah. Terima kasih banyak. Okey, kita nak tanya ucapan raya untuk warga BPAS. Okey, di kesempatan ini saya mengambil peluang lah untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin kepada semua warga BPAS. Saya pun masih baru di sini. InsyaAllah selepas ni kita akan beraya untuk tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih. Ustazah. Waalaikumsalam. Raya. Okey, untuk raya Syawal 2025 ni kita ada soalan untuk Ustazah lah. Okey. Soalan pertama. Baju raya tahun ni warna apa? Warna hijau. Hijau. Ada banyak tu.
Warna apa? Banyak hari raya. Sampai berapa pasang? Okay. 3 je. Okey, namakan. Okay, hitam, coklat, pink. Pink. Okey. Soalan seterusnya. Dalam banyak-banyak kuih raya setiap tahun kita makan, yang mana paling favourite? Kena ada dekat atas meja tu. Rendang, Okey. lemang, Okey. Kuih raya satu? kuih raya, dahlia, Kuih biskut dahlia. Semprit ke? Semprit. Sama. Oh, okey. Kalau tak ada tak boleh. Tak boleh. Tak valid. Okey. Soalan seterusnya, raya belah mana tahun ni? Isteri atau suami? Mestilah isteri. Tim isteri. Suami. Isteri soleha. Kelip 2 kali untuk bantuan. Ya, kelip apa? Okey. Okey, dalam banyak-banyak lagu raya, lagu apa paling terkesan lah daripada kecil sampai sekarang mesti dengar? Dendang Perantau. Dendang Perantau. Sebab kahwin dengan orang rantau ke? Orang rantauan Sebab ke? kita banyak merantau sebelum ni. Sebab banyak merantau. Salam lebaran. Salam lebaran. Siti nyanyi. Jangan suruh nyanyi. Okey, itu sahaja. So kita tanya ucapan untuk warga BPES. Okay, selamat Hari Raya. Maaf zahir batin untuk semua rakan guru, rakan AKP dan seluruh warga BPES. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya kepada semua sahabat-sahabat guru, AKP dan semua warga BPES. Okey. Eid Mubarak, kullu am wa antum bi khair. Wah, selamat Hari Raya. Eid Mubarak. Nak juga. Kau Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Okey Ustaz, untuk kali ni kita ada sedikit interview lah. 2 soalan, 3. Okey, so soalan pertama, tema tahun ni warna apa, siapa yang pilih? Tema tahun ni anak warna pink. Oh. Saya dengan anak lelaki warna hitam. Oh, hitam Blackpink. Blackpink. Allah banyak ni. Okey, so siapa yang pilih? Masing-masing lah, anak-anak pilih. Okey. Okey Ustaz, dalam banyak-banyak kuih raya, setiap tahun wajib, juadah wajib tu apa dekat atas meja? Rendang. Rendang. Kuih raya satu Ustaz yang Kuih raya. makan lah kuih tu. Kuih apa? Kuih siput lah. Kuih siput. Kuih orang tua-tua. Betul. Kuih klasik lah orang panggil. Okey, lagu raya dalam banyak-banyak yang dari kecil sampai besar yang menggamit memori Ustaz. Lagu di perantauan. Di perantauan. Dendang Perantau tak? Dendang Perantau ke apa? Ke di Sudirman. Dendang Perantau lah. Kan? Dendang Perantau. Lagu pun dah ingat kan. Pandai tau nak suruh nyanyi. Dia dah jawab dulu dah. Jangan nyanyi kat mana. Okey, Ustaz boleh tak bagi ucapan raya bahasa Arab sikit? Pendek-pendek. Eid Mubarak. Ramadan Karim. Kullu sanat tayyib. Kullu amin wa antum bi khair. Okey. Syukran. Syukran, afwan. Bukan muskilah. Rina. Salam. Okay, selamat raya cikgu. Okay, kita ada soalan. Apa kuih yang wajib ada cikgu? Tak nanas dan ketupat. Tak nanas sedap. Lepas tu lagu kalau kata pagi raya memang kena dengar dulu. Lagu Balik Kampung. Perjalanan dengan sesuci lebaran. Okey, nyanyi sikit. Balik kampung, oh balik kampung. Terbaiklah, selamat raya. Ucapan untuk warga BPES. Okey, saya mengucapkan selamat Hari Raya buat semua warga BPES dan semoga semua bergembira di Hari Raya. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Selamat Raya. Selamat Raya. Okey, untuk tahun ni saya ada 2 soalan. Tahun ni tema raya warna apa cikgu? Warna kelabu. Kelabu. Raya kedua? Warna hitam kot. Raya ketiga? Putih. Ui, banyak raya dia. Okey, so kalau setiap kali raya, prefer beli ke buat sendiri kuih raya? Biasanya campur lah. Ada yang buat, ada yang beli. Cikgu buat? Anak yang buat. Anak. Okey, so kuih favourite cikgu apa? Rendang. Kuih. Tak nanas lah. Tak nanas. Sedap, saya pun suka tak nanas. Okey, lagu lah last. Lagu raya yang menggamit memori cikgu. Lagu raya apa tadi yang awak sebut tadi? Saya sendiri tak ingat. M. Nasir. Satu hari. Okey lah. 1 hari di hari raya. 3 hari di hari raya. 7 hari kalau cikgu 7 hari. Lagu Gen Z cikgu Rafi pernah dengar? Lagu macam mana? Lagu Gen Z. Lagu tahun ni anak ada Syukri nyanyi.
Tak pernah dengar pun. Memang betul-betul untuk Gen Z. Okey, ucapan raya cikgu untuk warga BPS. Okey, selamat Hari Raya kepada semua warga BPS. Maaf zahir batin kepada semualah. Daripada Gusar sampai semua. Sampai kepada anak murid tersayang. Pegawai keselamatan, pekerja sekolah. Okey, semua sekali. Semua sekali. Okey, terima kasih banyak cikgu. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Bye-bye. Waalaikumsalam. Selamat Raya. Selamat Raya. Okey. Warga BPS, hari kita nak tanya teacher. 2 soalan lah. Baju raya warna apa tahun ni? Okey, untuk tahun ni warna pilihan kita orang warna royal blue dan silver. Oh, 2. Cukup ke? Cukup 2 hari korang. Okey, seterusnya. Kalau hari raya, lagu apa yang paling memberi makna lah dalam kehidupan teacher daripada kecil sampai sekarang? Rasanya lagu yang menyentuh jiwa, yang mengimbau kenangan masa kecil-kecil, setitis cahaya di Aidilfitri. Lagu klasik tu. Betul, lagu klasik. Okey, so nanti kita nak dengar lah. Saya pun tak pernah dengar lagu tu. Lagu siapa nyanyi? Aisyah. Nanti kita play sikit kat sini. Okey, terima kasih teacher. Sedikit ucapan lah untuk warga BPS. Okey, saya ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin kepada semua warga BPS. Dan harapnya tahun ni kita dapat beraya bersama-sama dengan keluarga dan kita dapat menikmati momen yang kita ada ni, kita hargai bersama-sama. Okay. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Terima kasih. Selamat Hari Raya juga. Ustazah, sempena tahun ni kita ada soalan untuk Ustazah 2. Okey, kalau setiap kali raya Ustazah prefer beli atau buat kuih raya sendiri? Okey, bergantung keadaan lah. Kadang beli, kadang buat sendiri. Gitu je lah. Okey, kalau dengar lagu raya pula, apa lagu yang Ustazah kena dengar lah setiap tahun? Okey, lagu M. Nasir. 1 hari di hari raya, 2 hari 2 hari raya? Ya. Okey. 1 hari. So, sedikit ucapan Ustazah untuk warga. Okey, selamat Hari Raya semua. Semoga Hari Raya ini memberi kegembiraan kepada semua. Okey, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Okey, terima kasih Ustazah. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya cikgu. Selamat Hari Raya. Okey. Untuk raya kali ni kita ada 2 soalan untuk cikgu. Okey, tahun ni baju raya warna apa? Tahun ni kami memilih tema burgundy. Burgundy. Ya. Yeah. Okey, kalau setiap tahun kuih raya apa yang wajib ada? Setiap tahun biasanya kita orang suka kuih sarang semut. Sarang semut. Lagu wajib kena dengar? Lagu Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Okay, ucapan raya untuk warga BPS. Okey, kepada semua warga BPS, saya mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Okey. Assalamualaikum Cikgu Mariam. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Okey, untuk soalan tahun ni, Cikgu Mariam, tahun ni warna apa pilihan tema? Tahun ni pilihan temanya adalah dark blue. Dark blue, okey. Kalau kuih raya wajib ada, kuih apa? Yang wajib ada ketupat, rendang dan kuih-kuih tradisional lain lah. Tradisional lah. Okey. Okey. Baju raya sudah. Lagu raya pilihan? Semestinya balik kampung. Balik kampung. Sebab apa tu cikgu? Mengenal nostalgia semasa duduk di perantauan. Okey, sedikit ucapan untuk warga BPS Cikgu Mariam. Saya mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin untuk semua warga BPS. Selamat Hari Raya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Okey, kita ada soalan sikit lah. Interview sikit Hari Raya ni. Okey. Nama benda tahu? Saya Zahari. Okey. Abang Zahari lah panggil tak? Okey, Pok Zahari. Kita nak tanya soalan sikit lah. Baju raya tahun ni warna benda? Baju raya tahun ni insya-Allah warna merun. Merun. Siapa decide?
Ni anak-anak saya lah yang decide. Oh, anak-anak decide. Dia bagi pilihan. Dia yang pilih. Okey. Dalam banyak-banyak kuih raya setiap pagi tu kuih raya apa yang mesti ada setiap kali, setiap tahun lah? Biasa kalau kuih raya tu ketupat je lah. Ketupat. Rendang sekali lah. Kuih raya dia tak? Kalau kuih ada, tapi biasanya kita makan pulut kuning dulu lah. Pulut kuning. Oh, klasik. Klasik. Pulut kuning lauk ayam sedap. Yang tu memang favourite setiap tahun kita buat. Memang kena ada. Kena ada. Memang kena ada. Okey. Seterusnya, lagu raya yang mengambil memori. Lagu raya biasanya lagu balik kampung lah. Tu memang favourite lah. menyusup ke dalam jiwa lagu tu. Daripada kecil sampai besar lagu tu. Okey. Okey, itu saja sedikit ucapan untuk warga BPAS. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Mak Zahir Batin kepada semua warga BPAS, sama ada yang terkenal ataupun yang tidak kenal lah. Terima kasih. Seterusnya, okey. Nama benda tahu? Fadil. Pak Fadil. Pak Fadil nak tanya, tahun ni raya mana benda? Kalijah. Hijau. Siapa pilih? Ke memang pilih sendiri nak pakai hijau tahun ni? Dok sebab kita satu family biasa musyawarah bincang gitu. Besar ke keluarga? So biasa anak 2 orang je. Jadi anak kecil-kecil je. Jadi kita suami isteri kita tengok kenapa hak kita nak tahun ni gitu. Tahun ni raya tim isteri ke tim suami balik kampung hari raya pertama? Tim isteri lah biasa. Sebab kita adik-beradik bos saya duduk jauh-jauh. Jadi mungkin temu dalam raya ketiga, raya keempat gitu. Okey, kuih raya favourite? Saya kuih raya biasa tak ada nah. Tak ada nah, sama. Okey, kalau macam lagu raya? Lagu raya saya minat Sudirman. Okey, sedikit ucapan untuk warga BPAS? Untuk warga BPAS, selamat Hari Raya Mak Zahir Batin. Untuk semua guru-guru besar dan semua pekerja-pekerja yang ada. Okey, terima kasih. Bye-bye kamera. Selamat Hari Raya. Tak apalah raya pakai baju ni. Boleh. Okey, selamat Hari Raya. Ya. Tahun ni baju warna apa? Kuning Kuning. Ya. Bukan putih Okey. So kuih raya favourite satu? Kuih raya. Biasanya kita kuih raya ni tak ada apa, cuma buat lemang je. Lemang. Orang-orang lama. Kena ada lemang lah. Buat sendiri ke beli? Beli juga dekat rumah jiran je. Rumah jiran? Sempat nak tempah. Okey. Apa nama ni? Lagu raya satu. Lagu raya. Lagu ni? Lagu yang Pok suka. Lagu ni suka ni lagu SG Band. SG Band. Lagu kenapa tu tajuk? Lagu dah ingat. Kalau mula-mula orang sebut tu boleh lah sebut. Kalau mula-mula nak pertama kali ni. Baik, sedikit ucapan untuk warga BPAS. Untuk keluarga BPAS, kita ucapkan selamat Hari Raya Mak Zahir Batin kepada semua yang berada di sekolah SKPTT dengan ucapan selamat Hari Raya Mak Zahir Batin. Okey, bye-bye kamera. Pok, bye-bye kamera, Pok.